Assalamualaikum. Hai guys. Video travelog kali ni saya nak bawa anda semua troker ke Bromo, Indonesia. Percutian kali ni memang lain macam. Sebab kali ni saya tak pergi dengan family, tapi saya pergi dengan kawan-kawan dan cikgu-cikgu dalam satu program khas antara sekolah kami dan salah sebuah sekolah di Indonesia. Kami bertolak dari rumah dan tiba di KLIA Terminal 1 selepas kira-kira 1 jam perjalanan sekitar pukul 5 pagi. Sebelum masuk ke balai pelepasan, tour leader kami bagi briefing tentang jadual penuh sepanjang 5 hari dekat sana. Astagfirullahaladzim. Halo. Angkat tangan. Halo. Guys, kita orang dah selesai check pasport. Sekarang kita orang akan pergi dekat tempat menunggu. Gate C. Yes, Gate C 06. Ya. Like a bottle of wine, 'cause you were never mine. 'Cause you were never mine, never mine. Do you remember when I pulled up and said get in the car? Perjalanan dari KLIA ke Juanda Airport Surabaya mengambil masa dalam 2 jam setengah. Dalam flight, sempatlah juga isi perut dengan teriyaki chicken. Ringkas tapi cukup untuk hilangkan lapar sebelum mendarat. Setibanya kami di Juanda Airport Surabaya pada jam 11.37 tengah hari, kami terus berkumpul dan naik bas untuk sama perjalanan kami ke Bromo. Guys, kita dah jumpa Indomaret. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 3 jam untuk sampai ke hotel. Disebabkan perjalanan pun jauh, kami singgah kejap di rest area Sido Kopong untuk solat dan beli alas perut. Sini ada CFC. Selepas 1 jam setengah perjalanan dari rest area, kami singgah pula di salah sebuah restoran di Probolinggo untuk makan tengah hari. Alhamdulillah, lepas 3 jam perjalanan, kami tiba di Grand Wiz Hotel Bromo pada jam 5.45 petang.
'cause you were never mine. You're back. Nak ke bilik malam tu, kita orang semua kena hiking sikit. Tapi cuaca sejuk, jadi taklah berpeluh sangat. Call when you're back at school. I remember thinking I had you, but I can see it's lost in the memory. August slipped away into a moment in time. It was never mine, and I can see it's twisted bedsheets. Hotel ni terletak di Desa Sukapura, iaitu kawasan berbukit dengan ketinggian 1,400 hingga 1,700 meter dari paras laut. Tempat ni termasuk dalam zon suhu rendah macam Cameron Highlands. Sebab tu dia sejuk. Back when we were still changing for the better, wanting Masa ni baru pukul 5 nak masuk pukul 6. Tapi dekat luar dah gelap. for the hope of it all. Can't Dalam pukul 7, kita orang turun ambil makanan dekat lobi dan sambung makan dekat bilik. Lepas jam makan malam, kita orang terus rehat untuk bersedia dengan aktiviti seterusnya. Hai, ni chapter hari kedua kami. Hari paling ekstrim. Sebelum naik jeep, kami diberi taklimat ringkas oleh tour leader kami tentang keselamatan masa sepanjang perjalanan ke Sunrise Point. Dah sampai guys, maksudnya. Dengan siapa? When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't undo. Hai guys. Hari ni kita akan gelak ke Bromo. Sekarang pukul 1, dah dekat pukul 2. Kita dah naik jeep on the way nak ke Bromo. Perjalanan kami dari hotel mengambil masa lebih kurang 1,5 jam untuk sampai ke Sunrise Point. Well, we rushed it, moving way too fast, and we crushed it. But it's in the past. We can make this leap through the curtains of the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Kita teruskan perjalanan lagi 20 minit. Dalam perjalanan naik ke atas ni, ada banyak kedai-kedai dekat tepi tu yang jual makanan, air ataupun baju dan sarung tangan. Falling down, crashing sound, come around. Yeah, you rush to me and it sets us free, so I fall to my knees. So say Akhirnya, selepas 1,5 jam perjalanan, kita orang sampai dekat Sunrise Point Bromo.
Hari ni, pagi ni kita makan dekat warung Bukit Cinta. Ya. Kita makan pukul 4 pagi, 4.21 kita makan pop mie dengan air Milo. Sebelum kita naik lagi atas dekat Bromo untuk tengok sunrise. Sikit lagi dah nak sunrise dah. Sekejap, nak. Tadi kita beli sarung tangan, sekarang dah. Okay, dia orang tengah siap-siap sebab kita nak ambil gambar. Sekarang kita akan gerak ke tempat pun masuk ke tempat kita. Kita akan tengok sunrise. Ayuh kita. Terima kasih Bu. Selamat pagi adik. Tepat pukul 4.30 pagi, kita orang terus melintas depan tu dan naik tangga untuk ke Sunrise Point. Dalam 5 minit macam tu, dah boleh sampai dekat tempat sunrise. Guys, kita dah sampai dekat sunrise. Naik tangga panas. Tinggi gila. Kita orang tunggu sunrise dekat Bukit King Kong. Kat sini, korang bolehlah sewa tikar kalau nak duduk. Harga sewa tikar dalam RM20,000 je. View dari Bukit King Kong, kita boleh tengok dekat depan kita ada Gunung Batok. Sebelah Gunung Batok yang tengah berasap tu lah Kawah Bromo. Yang dekat tepi yang macam lukisan tu, kita panggil dia Bukit Widodaren. Dan dekat sunrise. Bah. Ha ha. Tinggi Semeru yang kedua. Nah, ini Bukit Widodaren. Jadi ini tuh nyambung. Gunung tuh nyambung sama Semeru ini. Batok itu Gunung Bromo, yang Kawah itu Gunung Bromo. Oh, ini Gunung Batok bukan Gunung Bromo. Yang Bidadari itu yang mana? Nih, 1, 2, 3 tengok saya. Ini Pasir Berbisik. Nah, Pasir Berbisik tuh. Oh. Oh, nampak semua. Bila? Ini rupanya waktu pagi. Ini pagi kan? Pagi. Dah siras. Dah keluar. Dah. Masa dah pukul 8 dekat Malaysia. Selepas puas bergambar dekat Sunrise Point, kita orang turun pula ke Pasir Berbisik. Perjalanan dari Sunrise Point mengambil masa lebih kurang 30 minit untuk sampai dekat Pasir Berbisik.
Masa ni, kita orang park dulu jeep dekat depan Bukit Widodaren untuk ambil gambar. Crushed it, but it's in the past. We can make this leap through the curtains of the waterfall. Kita dekat Pasir Berbisik. Okay. Sekarang kita dekat dalam jeep. Nak nama bapak apa? Awak apa? Nama saya? Yusnita. Kita anak saya. Yusri. Okay. Sekarang pukul berapa? Pukul 7.41. Anis baru sarapan. Bukan Anis. Anis orang je baru sarapan. Orang lain dah sarapan? Belum. Seorang je dah sarapan. Anis sikit. Sedap. Sandwich lepas tu dapat kentang tu dapat bulat. Telur pun bulat. Broken toy, all lost and gone. Kesan dia orang jual makanan banyak gila. Lepas tu kat sini ada banyak jeep. Sebab orang semua parking untuk naik dekat Kawah Bromo. And it sets us free, so I fall to my knees. Ini kuda. Dia macam dekat zoo dah. Sampai je sini, kita ada dua pilihan hidup. Sama ada nak naik kuda ataupun nak jalan kaki. Harga naik kuda ke Kawah Bromo biasanya dalam RM100 hingga RM150,000 untuk satu hala, lebih kurang RM30 hingga RM45. Kalau nak naik pergi balik, anggaran RM200 hingga RM250,000 dalam RM60 hingga RM75. Sejujurnya, kalau ada bajet, saya tetap recommend untuk naik kuda. Tapi saya pilih jalan kaki dan serius seronok. Rasa adventure tu memang lain macam. Sebab lepas jalan dekat bawah, kita kena sambung daki 250 anak tangga untuk sampai ke kawah. Dia fikir orang belakang tu dah buat gaya macam nak pingsan. Hai lah, bukan bye. Oh, hi. As I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Guys, kita dah habis dekat Bromo. Dah naik dah. Lepas turun dari kawah, ada dua lokasi yang wajib singgah kalau ke Bromo. Yang pertama, Pasir Berbisik dan yang kedua, Bukit Teletubbies. Dan sekarang kami teruskan perjalanan ke Bukit Teletubbies. Bukit Teletubbies ni adalah bukit-bukit hijau yang berkulung cantik macam dalam rancangan Teletubbies. Suasana dia tenang, sejuk dan pemandangan dia memang puas hati nak bergambar. Makan dulu. Tak jauh dari situ, kita orang bergerak pula ke Pasir Berbisik. Pasir Berbisik ni adalah padang pasir luas dengan debu hitam dari gunung berapi. Dapat nama Pasir Berbisik sebab bila angin bertiup, pasir tu bunyi macam berbisik. Memang ikonik dan cantik sangat untuk bergambar. Selesai jelajah Bromo dari kawah, Bukit Teletubbies dan Pasir Berbisik, kami pun bertolak balik ke hotel. Sampai lebih kurang 11.30 pagi. Cukup-cukup masa untuk kemas barang dan check out pada pukul 12.30 hari. Lepas check out hotel, kami pun bertolak ke Surabaya. Sampai sini dulu cerita Bromo kami. Dan di sanalah bermula babak seterusnya dalam perjalanan kami. Stay tune untuk next chapter Surabaya.